Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Nor. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Dan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah membina ayat tunggal. Jom kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah adik-adik mesti dapat mengenal pasti bentuk ayat tunggal dan adik-adik mesti dapat membina ayat tunggal. Cikgu berharap adik-adik dapat memberi sepenuh perhatian kepada pelajaran kita pada hari ini sehingga ke akhir kelas. Adik-adik, sebelum kita belajar dengan lebih jauh lagi, pertama sekali adik-adik perlu tahu apakah itu ayat tunggal. Adik-adik tahu apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada hanya satu ayat. Dan ayat tunggal mempunyai hanya satu subjek dan satu predikat. Adik-adik, jom kita lihat contoh-contoh ayat tunggal. Apakah yang ada di dalam gambar ini? Di dalam gambar ini terdapat gambar seekor harimau. Apakah sifat-sifat harimau? Adik-adik tahu apakah sifat-sifat harimau? Harimau ialah haiwan yang sangat garang. Jom kita lihat apakah ayat tunggal yang boleh kita tulis berdasarkan gambar ini. Cuba perhatikan ayat ini. Harimau itu sangat garang. Harimau itu sangat garang. Harimau itu merupakan satu subjek. Sangat garang merupakan satu predikat. Jom kita lihat penerangannya. Harimau itu merupakan satu subjek. Ia adalah bahagian ayat yang diterangkan. Dan sangat garang merupakan satu predikat, iaitu bahagian ayat yang menerangkan subjek. Di dalam ayat ini terdapat frasa adjektif. Frasa adjektif itu ialah sangat garang. Yang kedua, cuba adik perhatikan gambar ini. Apakah yang sedang dilakukan oleh ibu? Jom kita lihat apakah ayat tunggal yang boleh kita tulis berdasarkan gambar ini. Ibu menghidangkan makanan. Ibu merupakan satu subjek. Menghidangkan makanan merupakan satu predikat. Dan di dalam ayat ini terdapat frasa kerja, iaitu menghidangkan makanan. Seterusnya, perhatikan gambar yang ketiga, iaitu di situ terdapat seorang kanak-kanak bersama dengan penjual aiskrim. Jom kita lihat apakah ayat tunggal yang boleh kita bina berdasarkan gambar ini. Kakak membeli aiskrim. Kakak ialah satu subjek. Membeli aiskrim ialah satu predikat. Frasa kerja yang terdapat dalam ayat ini ialah membeli aiskrim. Pandai. Perhatikan gambar yang keempat ini. Cuba lihat apakah kanak-kanak perempuan yang terdapat di dalam gambar itu sedang lakukan. Kita panggil kanak-kanak ini sebagai adik.
Okey, jom kita lihat ayat tunggal yang boleh kita bina berdasarkan gambar ini. Adik sedang bermain pasir. Adik sedang bermain pasir. Adik merupakan satu subjek. Sedang bermain pasir merupakan satu predikat. Dan di dalam ayat ini terdapat frasa kerja iaitu bermain pasir. Seterusnya, jom kita perhatikan gambar yang kelima. Okey, di dalam gambar ini terdapat seorang pemuda bersama dengan kameranya. Jom kita bina ayat tunggal berdasarkan gambar ini. Abang sedang mengambil gambar. Abang sedang mengambil gambar. Abang merupakan satu subjek. Sedang mengambil gambar merupakan satu predikat, pandai. Okey, dan mengambil gambar merupakan frasa kerja. Ya, betul, frasa kerja. Okey, adik-adik, seterusnya kita akan belajar untuk membina ayat tunggal. Jadi, marilah kita sama-sama untuk melengkapkan ayat ini dengan frasa yang betul bagi menghasilkan ayat tunggal yang lengkap. Okey, perhatikan gambar yang pertama. Terdapat seorang murid perempuan sedang memegang penyapu. Murid ini bernama Laili. Okey, Laili pertama tu disapu sampah, kedua menyapu sampah, ketiga bersapu sampah. Okey, pilih satu frasa sahaja. Jawapannya ialah menyapu sampah. Okey, lihat gambar yang kedua. Terdapat seorang budak lelaki bersama dengan basikalnya. Apa yang sedang dia lakukan? Okey, nama budak lelaki ini ialah Amin. Amin, yang pertama membasuh basikal, yang kedua membaiki basikal, dan yang ketiga mengayuh basikal. Adik-adik tahu yang mana satu frasa yang paling tepat? Ya, Amin mengayuh basikal. Okey, seterusnya yang ketiga, Abang. Yang pertama, membaca surat khabar. Yang kedua, menjual surat khabar. Dan yang ketiga, membakar surat khabar. Frasa yang mana satu? Okey, ya, betul. Jawapannya ialah Abang membaca surat khabar. Yang keempat, cuba perhatikan gambar ini. Encik Halim, seorang polis, seorang juruterbang atau seorang doktor? Jawapannya, Encik Halim seorang doktor. Okey, yang kelima, lihat gambar benda yang tertera di situ. Itu ialah radio. Okey, radio itu mahal harganya, pendek harganya, kecil harganya. Jadi, frasa adjektif mana yang bersesuaian dengan ayat ini? Ya, radio itu mahal harganya. Okey, yang akhir sekali iaitu nombor 6. Okey, cuba perhatikan apakah yang terdapat di dalam gambar itu. Itu ialah bangunan. Okey, bangunan itu sangat. Yang pertama, tinggi.
Yang kedua, liar. Yang ketiga, masin. Okey, jawapannya ialah tinggi. Bangunan itu sangat tinggi. Okey adik-adik, seterusnya kita akan buat sedikit aktiviti mengenal pasti ayat tunggal di dalam di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 113. Okey, tajuk perangkap nyamuk. Jadi, kita akan lihat satu persatu mengikut gambar. Okey, gambar yang pertama. Nombor 1, nyamuk sangat banyak. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Okey, berapa ayat tunggal kat situ? Ada 2 ayat tunggal. Okey, seterusnya. Ayah memotong botol plastik. Okey, terdapat 1 ayat tunggal. Okey. Gambar yang ketiga. Okey, di sini cuba tengok. Ada berapa ayat tunggal? Ada 3. Okey, yang pertama, ayah memasukkan gula merah. Yang kedua, ayah menuangkan air panas. Yang ketiga, ayah mengacau bahan-bahan itu. Okey, cuba lihat gambar yang keempat. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Satu saja ayat tunggal dekat situ. Okay. Gambar yang kelima, ayah mencampurkan ragi. Satu ayat tunggal. Dan gambar yang keenam, nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Jadi, berapa ayat tunggal? 1 sahaja ayat tunggal. Okey, sekarang adik-adik sudah berjaya untuk mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam bahan ini. Okey adik-adik, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, jadi kelas kita pun dah nak habis. Okey, sebelum cikgu akhiri pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memberitahu cikgu ada menyediakan sedikit latihan sebagai latihan pengukuhan untuk topik ayat tunggal. Cikgu telah meletakkan satu link Google Form di ruangan description dan adik-adik boleh tekan link di situ untuk menjawab soalan latihan yang diberikan di Google Form. Okey, adik-adik perlu lengkapkanlah maklumat yang diminta. Kemudian jawablah soalan yang diberikan dengan tenang. Okey, semoga apa yang kita belajar hari ini memberi manfaat kepada adik-adik semua. Okey adik-adik, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini dan kita akan sambung pelajaran kita dalam sesi yang akan datang. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.